Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas bin Muhammad Kadir Syarizal, PT 22517. Nama saya Muhammad Radi bin Asri Elias Abu Bakar, DT 22523. Nama saya Muhammad Isyad Abidhan bin Faisawan, DT 22553. Macam mana? Nama saya Afizal bin Mansyah, DT 22506. So, hari ini kami akan membincangkan tentang isu-isu akidah tentang gerakan Al-Aqram. Okey. Al-Aqram ni merupakan gerakan sesat di Malaysia yang diasaskan oleh Ustaz Asy'ari Muhammad atau dikenal sebagai Jemaah Aurat Muhammadiyah yang telah mengembangkan pengaruh sesatnya di kalangan berbagai lapisan masyarakat Islam. Okey, Al-Aqram ni kalau kita flashback balik atau kita rewind balik, di mana kalau kita ingat balik macam kumpulan satu bentang, dia macam kita mengidolakan seseorang tu. Asalnya Al-Aqram ni dia buat group disebabkan seseorang tu dia fanatik ataupun memang betul-betul dia minat dekat orang tu. Contohlah, kita minat dekat Ustaz Zahid Idrus. Tapi makin lama makin kita fanatik dan sampailah kita membuat kita terlalu taksub sampaikan kita dah mengubah-ubah macam-macam lah ke makam dan sebagainya. Itu antara salah satunya daripada Al-Aqram. Dan nama Al-Aqram ni diambil dari nama sahabat Nabi iaitu Arqam bin Abi Arqam. Dan gerakan Al-Aqram ni dia dah meluas hampir ke seluruh dekat serantau Asia. Contohnya macam Malaysia, Indonesia, Thailand dan sebagainya lah. So, kita boleh imagine tak macam mana sampai satu tahap tu dia dah boleh pergi ke merata-rata tempat. Maksudnya boleh dah pergi merata-rata negara, bukan negeri. So, kat sini kita boleh nampak lah Al-Aqram ni dia makin berkembang, makin banyak dia punya follower dia. So seterusnya ini adalah pengasas Al-Aqram di mana nama beliau iaitu Asy'ari bin Muhammad, lahir pada 30 Oktober 1937. Dan yang ini antara yang ramai orang kejut juga, ada 4 isteri. Mungkin ni pun antara salah satu sebab kenapa ramai orang follow dia. Okey, mempunyai 4 pasangan iaitu Nur Razia Ibrahim, Khadijah Am, Ruqyah Muhammad dan Tengku Nuria, Tengku Abdullah. Dan bilangan anak-anak dia mempunyai 30 orang. Kira orang yang kuat kat lah. Okay. Dan mempunyai pengasas Al-Aqram, pekerjaan dia. Dan meninggal dunia pada 13 Mei 2010. Waktu dia umur 70 tahun lah. Dan juga sebab kematian dia, jangkitan paru-paru. Tak tahu lah dia mungkin isap rokok ke ataupun memang dia ajar dia ke. Okay. Seterusnya. Okey. Lain macam ini Anas menyebut tadi Al-Aqram macam Anas sebut macam mana tadi? Al-Aqram. Tu tak lain bunyinya tadi tu. Oh, sorry. Okay. Bunyi lain. Okey, sambung. Ini adalah So ini adalah kitab pegangan Al-Aqram. So dia pun ada kitab itu sendiri lah, iaitu Aurat Muhammadiyah yang mempunyai wirid-wirid lah yang disusun oleh Syekh Muhammad Abdullah Al-Saini dan diamalkan oleh kumpulan Tarekat Muhammadiyah di mana follower-follower dia ataupun pengikut-pengikut dia yang dia mengamalkan kitab pegangan ni. Tapi kitab ni dia menyeleweng pegangan dia. Sampaikan kerajaan Malaysia mengharamkan kitab ni pada tahun 1984. So, kenapa kitab ni diharamkan? Mungkin ada sedikit pencanggahan daripada segi hukum mahkam ataupun daripada segi kefahaman dia lah. Okay. So, kita boleh refresh balik waktu zaman dulu selepas kewafatan Nabi Muhammad, kalau saya tak maaf. Waktu tu, ada satu kumpulan ni bernama Syiah. Di mana Syiah ni merupakan kumpulan yang menuntut Sayyidina Ali menjadi khalifah selepas Rasulullah.
Di mana dia ni macam, yelah kita nak tuntut seseorang tu jadi khalifah, nak jadi seorang pemimpin. Sampaikan satu tahap tu dia terlalu fanatik. Sampaikan dia membuat hukum hakam masing-masing. So, daripada situ, kita boleh nampak so, berkait rapat dengan kitab pegangan Al-Akram. Okey, seterusnya. So, saya akan paskan latar belakang masalah Al-Akram ni kepada Syed. Okay. Alright. Okay. Seterusnya saya akan terangkan latar belakang tentang masalah Al-Akram dari segi ajaran sesat. Okay, kelakar Al-Akram ni dia dikenal pasti sebagai ajaran sesat kerana menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam yang sebenar. Okay, antara kepercayaan utama yang menyeleweng ialah dakwaan bahawa pengasasnya iaitu Ustaz Ash'ari Muhammad adalah Imam Mahdi yang dijanjikan untuk memimpin umat Islam pada akhir zaman. Ikutnya percaya bahawa beliau boleh berhubung dengan Rasulullah SAW secara roh dan menerima petunjuk terus tanpa melalui syariat yang sebenar. Nampaklah ajaran seperti ini jelas bahawa dia menyimpang kerana dalam Islam wahyu telah terhenti selepas kewafatan Rasulullah SAW. Jadi manusia yang boleh mendakwa menerima bimbingan secara gaib daripada baginda. Okay, seterusnya Al-Akram berusaha untuk menghidupkan semula gerakannya. Gerakan ni walaupun dia dah diharamkan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 1964, tapi bekas pengikut Al-Akram dia masih berusaha untuk menghidupkan semula ideologi mereka melalui Rufaka Corporation dan Global Ikhwan Sendirian Berhad, iaitu dikenali sebagai GISB. Mereka menggunakan pendekatan ekonomi Islam seperti membuka restoran, perniagaan halal dan aktiviti kebajikan untuk menarik minat masyarakat. Namun, Raja mendapati sebahagian nilai dan pemikiran lama Al-Akram masih diterapkan seperti konsep taat kepada pemimpin sebagai tanda iman dan ekonomi berjemaah yang berpusat pada pemimpin utama. Meskipun mereka menafikan kaitan dengan Al-Akram, tapi banyak elemen lama masih kekal dalam bentuk yang lebih moden dan terselubung. Seterusnya ialah pengaruh negatif. Kesan ajaran Al-Akram dia telah memberi banyak pengaruh negatif kepada pengikut mereka, termasuklah penyimpangan dengan amalan agama, pemikiran yang ekstrim dan isolasi sosial. Fahaman sebegini dia menyebabkan wujudnya pemikiran tertutup, suka menyebar dan akhirnya mencetuskan perpecahan dalam masyarakat Islam. Selain itu, pengaruh mereka juga memberi kesan negatif terhadap Islam kerana ada pihak luar yang menganggap Islam sebagai ajaran yang ekstrim atau menyeleweng akibat tindakan kumpulan seperti ini. Seterusnya dalam jangka panjang ajaran ini turut mengganggu keamanan sosial, menimbulkan konflik keluarga dan menjejaskan kestabilan masyarakat Islam di Malaysia. Seterusnya objektif kajian membandingkan Al-Akram dengan gerakan Islam lain. Kajian ini bertujuan untuk memahami perbezaan antara pendekatan Al-Akram dan gerakan Islam lain seperti Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin dan PAS. Melalui perbandingan ini dapat dilihat bahawa walaupun semua mengangkat nama Islam, pendekatan mereka berbeza. Gerakan Islam yang sahih menekankan ilmu dakwah dan syura, manakala Al-Akram lebih tumpu. Melalui pandangan ini dapat lihat bahawa walaupun semua mengangkat nama Islam, pendekatan mereka berbeza. Gerakan Islam yang sahih menekankan ilmu, dakwah dan syura, manakala Al-Akram lebih tertumpu kepada tasupan terhadap pemimpin
Ini penting supaya masyarakat dapat membezakan antara gerakan dakwah sebenar dan ajaran yang menyeleweng. Okey, seterusnya menilai kesan jangka panjang gerakan Al-Akram. Kajian ini menilai kesan selepas pengaraman Al-Akram. Walaupun organisasi itu telah dibubarkan, fahaman dan cara hidupnya masih mempengaruhi sebagian bekas ahli. Kajian ingin melihat bagaimana ajaran tersebut meninggalkan kesan dalam aspek ekonomi, sosial dan psikologi pengikutnya. Contohnya, kesukaran mereka menyesuaikan diri dengan masyarakat selepas keluar daripada itu. Itu kajian menilai sejauh mana JASB meneruskan tugas Al-Akram dalam bentuk baru dan bagaimana pihak kuasa menangani usaha kebangkitan semula. Okey. Sorry. Ada lagi. Saya mengkaji ajaran dan pemikiran Al-Akram. Kajian ini mendalami prinsip dan ideologi utama yang diamalkan oleh Al-Akram, termasuklah aspek tauhid. So, tauhid ni diorang mendakwa mempunyai hubungan khas dengan Allah melalui pemimpin mereka. Okey, seterusnya aspek fiqh. Ada hukum dan fatwa sendiri yang tidak selaras dengan ulama muktabar. Okey, seterusnya ialah aspek tasawuf. Ajaran mereka banyak dipengaruhi oleh unsur kerohanian berlebihan hingga melebihi batas syariat. Kajian juga akan menjelaskan bagaimana pemikiran seperti ini mempengaruhi gaya hidup ahli, cara mereka bekerja, berpakaian dan berinteraksi dengan masyarakat luar. Okey, dalilnya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yuriduna liyusfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Okey, maksudnya mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah untuk agama Islam dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan demikian. Okey, ayat ni menjadi bukti bahawa sejak dulu lagi sentiasa ada pihak yang cuba memasukkan ajaran Islam, sama ada secara terang atau halus. Ajaran sesat seperti ini, seperti Al-Akram, berusaha menutup cahaya kebenaran dengan menambah ajaran baru yang tidak diajar Rasulullah SAW. Namun Allah telah menjamin bahawa Islam yang benar akan tetap terpelihara sampai akhir zaman. Okey, seterusnya surah Al-An'am ayat 153. Maksudnya dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian, itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Okey, maksudnya ini ayat ni dia memberi amaran jelas supaya umat Islam hanya mengikut jalan-jalan lurus, iaitu berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Jalan lain yang bercanggah akan membawa kepada perpecahan dan kesesatan Al-Akram. Perpecahan dan kesesatan. Al-Akram ialah contoh bagaimana jalan lain itu boleh menyesatkan walaupun kelihatan baik dan baik pada luarannya. Cuba kalian sebut dulu betul-betul sebutan ni ajaran ni. Al-Akram. Okey, tadi anda sebut benda yang sama. Apa ni, Amir Hakim pun sebut kata yang sama. Jangan salah sebut, nanti kalau sebut orang confuse. Ni cerita pasal siapa ni kan? Okey, sudah sambung. Okey, lagi yang terakhir surah An-Nisa ayat 115. Okey, maksudnya dan sesiapa yang menentang Rasul sesudah terang nyata kepadanya
tunjuk kebenaran dan dia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman. Kami biarkan dia terus mengikut jalan yang dipilihnya tu. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan ia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini memberi peringatan tegas kepada orang yang menentang ajaran Rasulullah SAW. Selepas kebenaran Islam telah jelas, ia menunjukkan bahawa siapa yang paling daripada jalan yang benar dan mengikut jalan lain yang bukan jalan orang beriman, maka Allah akan membiarkan mereka sesat dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Okey, itu saja pertanyaan daripada kami. Terusnya, boleh kan? Betul. Nas. Sangkut. So, okay. Kembali kepada saya balik. So, macam sahabat kita dah bincangkan tadi, iaitu tentang dalil yang berkait dengan Al-Akram ni. So, saya akan ceritakan pula waktu kemunculan Al-Akram. Okay. Kalau kita ingat balik, waktu dulu zaman Syiah, macam mana diorang daripada hanya seorang khalifah je dia nak angkat, macam mana semua orang tu dia boleh conquer. Maksudnya macam mana dia boleh kumpul semua ni. So kat sini kita boleh nampak lah antara contohnya yang berkait rapat dengan Syiah dan juga Al-Akram ni, iaitu faktor kemunculan Al-Akram ni iaitu pendekatan dakwah yang progresif. Okay? Dia sama je macam Ustaz Zaidrus pergi ceramah, buat soal jawab, buat santai. Cuma Al-Akram ni dia menawarkan pendekatan dakwah yang berbeza dengan gerakan Islam lain yang pada masa itu yang dilihat lebih progresif dan tidak terlalu konservatif seperti Jemaah Tabligh. Dan Ustazah dengar ke Ustazah? Saya dengar. Okey, sorry, background sekarang ni tengah bising. Baru dah tengah baiki Ustazah. Dengar Okay. Tapi yang BC tu saya tak dengar. Oh ya? Okey. Okay. Okey, so seterusnya iaitu aktiviti dakwah meluas. Okey, sama juga macam saya cakap tadi, dia sama je macam Ustaz Zaidrus, Ustaz Hafiz Somad. Dia pergi berceramah peracun tempat. So Al-Akram ni juga terlibat dalam berbagai aktiviti dakwah, termasuk pendidikan, penerbitan, perniagaan, perubatan dan lain-lain yang membantu menyebarkan pengaruh mereka. So kat sini kita boleh nampak lah daripada segi pendidikan, daripada segi perniagaan pun boleh dia tarik orang masuk dalam grup dia. So itu antara salah satu faktornya lah. Macam mana kemunculan Al-Akram ni makin lama makin naik. Dan yang last kali ni sensitif bagi perempuan. Okay. So iaitu amalan poligami. So tak larilah. Mungkin dalam peratusan dalam grup Al-Akram ni mungkin ramai lelaki lah. Okay. Macam cakap tadi, dia mengidolakan Ustaz Asy'ari ni. Dia mengidolakan dia. Apa ilmu Ustaz ni kan? Macam mana boleh kahwin sampai 4 kan? Mesti kita nak tahu kau kahwin 4 macam mana? Contoh lah. Okay. So pengalaman poligami sebagai salah satu cara hidup yang selari dengan sunnah Nabi. Dia juga sebagai sunnah Nabi yang turut menarik minat sebagai pengikut. Seperti kata tadi lah, kebanyakannya pengikut yang menarik minat ni lelaki lah. Okey, selain lah perempuan, kalau ada perempuan tu okey, agak rare lah. Okey. So sebelum saya tamatkan, kalau kita macam mana diorang ni sampai ke hampir serata negeri, sampai semua negara. Bukan hampir lah, boleh kata seluruh Asia ni dikongkar. Contoh macam tadi lah, Malaysia, Indonesia, Thailand. Okey. So dekat sini kita boleh nampak lah, dia membuat dakwah meluas. Maksudnya luas tu sampai negara orang. Tak adalah macam, bukan nak kata ustaz lain pun tak buat. Cuma macam mana sampai dia efektif. Dia boleh
tarik orang masuk dalam dalam Al-Akram. So kat sini kita boleh nampak lah ni antara salah satu faktor di mana munculnya Al-Akram ni. Okey. So saya paskan pembentangan kami pada hari ini kepada sahabat kita iaitu Radhi lah. Okey. So Radhi. Ya, Assalamualaikum. Saya Muhammad Radhi bin Hasri. Hari ini saya akan membentangkan ajaran sesat Al-Akram, tapi dia punya kesan negatif saja. So daripada sini kita nampak kesan negatif daripada ajaran Al-Arkam ialah ajaran sesat semestinya. Al-Arkam didakwa menyebarkan ajaran sesat yang menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar, yang menjadi sebab utama pengharamannya. Maknanya dia diharamkan sebab ajaran ni adalah ajaran yang menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Sebab tu ajaran ni diharamkan di Malaysia. Untuk poin kedua, perpecahan dalam komuniti Islam. Pengharaman gerakan ini juga boleh menyebabkan hilang kepercayaan terhadap agama Islam kerana berlakunya perselisihan faham. So perpecahan ni dia bermaksud sebab keajaran ni kita akan berselisih faham antara kita punya kaum sendiri. Kaum sesama Islam. Kaum sesama Islam. Okey, untuk poin ketiga, menyebabkan ancaman kepada keselamatan negara. Gerakan ini berkembang dengan struktur tersusun dan berpengaruh luas. Dengan itu, kerajaan menganggapnya sebagai ancaman apabila ideologi mereka bercanggah dengan dasar negara. So, sebab ajaran ini juga, kita punya keselamatan negara ni terjejas sebenarnya. Boleh diancam negara-negara luar. Okey, sebelum tu saya nak tambah sikit lah. Okey. Okey, macam sahabat Razi kita cerita, menyebabkan ancaman kepada keselamatan negara. Okey. Kita flashback balik, okey. Pada zaman di mana ada satu kumpulan ni iaitu kumpulan Syiah, di mana ada lagi satu kumpulan iaitu Khawarij. Di mana Khawarij ni dulu dia follower kepada Syiah ni. Di mana di mana Khawarij ni dia macam dia follow. Tapi dalam masa yang sama dia bantah. Maksudnya dia membantah kumpulan ni sebab dia tak bersikap adil. So nampak tak? Dari situ pun kita dah nampak macam mana berlakunya kesan apabila kita macam membuat agama sendiri, kefahaman sendiri macam cerita tadi iaitu Syiah. Syiah tu contohlah dia tambahkan nama Saidina Ali dalam selawat. So bila jadi macam ada satu lagi pendapat iaitu Khawarij. Khawarij ni pula dia berpendapat wajib menentang seseorang yang yang bersikap tidak adil lah. Itu salah satunya. Okey. So kat sini kita boleh nampak lah. Memang dia memang menyebabkan ancaman kepada keselamatan negara disebabkan kesalahfahaman. Disebabkan benda itu sahaja dan boleh menjadikan huru-hara dalam negara. So itu sajalah. So kita pindah pada slide seterusnya, iaitu masuk kepada kepentingan. Yang pertama, menilai perbezaan antara ajaran Islam sebenar dan ajaran sesat. Belajar tentang Al-Arkam. Qadhi, okey. Kepentingan apa tu? Awak kena jelaskan. Kepentingan apa? Kepentingan menganut ke kepentingan apa? Saya pun tak dengar Ustaz. Apa Ustaz? Awak nak bercakap tentang kepentingan, betul? Okey, kepentingan apa? Cuba explanation dulu. Jelaskan dulu, kepentingan pasal apa? Mengelakkan kan? Kepentingan ni, Ustaz, mengelak ajaran Al-Arkam. Kena sebut macam tu. Nanti orang faham kepentingan menganut ke kepentingan mengelak. Kan? Kena jelaskan sikit. Okey. Alright. Pertama, dia menilai perbezaan antara ajaran Islam sebenar dan ajaran sesat. Belajar tentang Al-Arkam penting untuk kita kenal ajaran yang menyimpang daripada akidah Islam yang sebenar. Contohnya, mereka mendakwa ketua mereka, Asy'ari Muhammad,
boleh berkomunikasi dengan Rasulullah dan wali-wali. Sedangkan benda tu sebenarnya tak boleh pun sebenarnya. Tapi ketua mereka iaitu Asyari Muhammad, dia mendakwa diri dia boleh berkomunikasi dengan Rasulullah. So untuk yang kedua, mengelakkan umat Islam terjebak dalam ajaran sesat ni. Pengetahuan ini menjadi peringatan agar kita tidak mudah terpengaruh dengan tokoh karismatik atau kumpulan yang nampak Islamik di permukaan. Ia mendidik kita untuk sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta ulama yang bertauliah. Maknanya kita ni sebagai umat Islam pun kenalah mengelakkan diri kita daripada macam cakap terpengaruhlah dengan benda-benda serak ini. Yang ketiga, memahami tindakan kerajaan dalam menangani ajaran yang sesat. Bantu pelajar faham kenapa kerajaan mengharamkan Al-Arqam pada tahun 1994. Ini juga membina kesedaran tentang peranan majlis fatwa kebangsaan dan pihak berkuasa agama. Okey, kat sini dia cakap kita juga, contoh macam kalau kita dah faham benda ni, kita juga kena membantu orang lain untuk memahami tentang Al-Arqam ni juga, supaya kita dapatlah mencegah dia punya ajaran sesat ni. Macam tu. Dan cara mengatasi ajaran sesat ni saya paskan kepada Asfar Syami. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syami. Sekarang saya akan menerangkan cara mengatasi ajaran sesat ni lah. Al-Arqam. Dia terdapat 3 cara untuk mengatasi ajaran sesat ni. Yang pertama daripada segi penguatkuasaan fatwa. Bagi pihak berkuasa perlu melaksanakan fatwa yang mengharamkan Al-Arqam dengan tegas. Ini termasuk memantau aktiviti mereka dan mengambil tindakan undang-undang terhadap individu atau kumpulan yang menyebarkan ajaran menyimpang. Maksudnya, penguatkuasa fatwa perlu membasmi ajaran sesat Al-Arqam ni daripada tersebar di negara kita lah. Maksudnya jangan luaskan dia punya pengaruh dekat negara kita. Itu yang penguatkuasa perlu lakukan supaya ajaran Al-Arqam ni tak luas. Yang kedua adalah dari segi pendidikan agama yang tepat. Masyarakat perlu diberikan pendidikan agama yang sahih dan berdasarkan ajaran Islam yang benar. Ini akan membantu mereka memahami ajaran Islam yang sebenar dan mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan ajaran sesat. Maksud dia adalah yang masyarakat yang perlu diberikan pendidikan agama yang sahih adalah dari zaman kanak-kanak, waktu sekolah. Guru dan ibu bapa perlu membimbing anak supaya dapat belajar pendidikan agama yang betul lah. Maksudnya ajaran yang kita pelajari yang sekarang ni lah. Jangan mengikuti ajaran yang sesat seperti Al-Arqam. Ibu bapa perlu memain peranan yang penting dan pihak sekolah juga perlu memainkan peranan yang penting untuk mendidik anak-anak yang dari kecil supaya tidak tersesat daripada mengikuti ajaran-ajaran ni lah. Pada cara yang ketiga adalah pendedahan kepada ajaran sesat. Pendedahan kepada ajaran sesat seperti Al-Arqam adalah penting. Ini boleh dilakukan melalui ceramah, seminar atau penerbitan buku yang buka ajaran sesat tersebut. Maksudnya di sini adalah kita bagi tahu apa ajaran Al-Arqam ni yang menyebabkan dia dikatakan sesat. Kita boleh menerangkan macam contohlah kita bagi tahu dari segi ceramah, seminar atau penerbitan buku lah, kita tulis, kita bagi tahu orang luar supaya dia orang tahu apa yang Al-Arqam ni buat yang menyebabkan ajaran itu sesat.
Seperti contoh macam sekarang. Contoh macam sekarang lah. Dan sesat tu, dia katakan sesat. Okay, next. Next, rumusan. Rumusan yang kita boleh ambil lah berdasarkan ajaran sesat Al-Akam ni ialah penting untuk kita berpegang kepada akidah As-Sunnah wal Jamaah. Ini dikatakan demikian agar dapat menghindari diri kita sendiri daripada ajaran-ajaran sesat sebagai contoh ajaran Al-Akam ini. Seterusnya kita juga digalakkan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam berpandukan Al-Quran dan Sunnah yang sahih supaya diri kita tidak terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Jadi kita perlu berpandukan dan mengamalkan ajaran Islam dari segi Al-Quran ke sunnah yang telah disahihkan oleh sunnah yang telah disahihkan dari Rasulullah SAW supaya kita tidak terikut dengan ajaran sesat seperti ajaran Al-Akam ni kan. Yes. Okey. Yang terakhir yang terakhir terdapat 4 cadangan yang yang boleh diberikan. Yang pertama adalah semua pihak perlu bekerjasama bagi mengatasi ajaran Al-Akam atau ajaran sesat. Jadi kita semua dari satu negara, contoh negara Malaysia, kita perlu bekerjasama untuk macam membantras ajaran Al-Akam ni daripada tersebar lagi luas, dan supaya generasi akan datang tidak akan terikut dengan ajaran yang sesat ni ataupun ajaran Al-Akam. Yang kedua ialah institusi masjid sebagai pusat dakwah perlu diperkasakan. Contoh masjid tu kita kalau boleh setiap malam kita buat ceramah, kuliah supaya semua orang tahu dapat melindungi diorang daripada ajaran sesat yang tersebar meluas. Yang ketiga adalah setiap institusi pendidikan memainkan peranan penting bagi memastikan masyarakat mendapat dakwah yang benar berdasarkan hadis dan Al-Quran. Macam saya cakap tadi, dari segi pendidikan kita guru-guru untuk mendidik anak-anak murid-murid dari sekolah rendah agar dia orang tidak terpengaruh dengan ajaran yang sesat dari luar. Jadi kita contoh sebagai guru perlu memberi didikan yang benar berasaskan hadis dan Al-Quran lah. Dan empat, setelah itu para pendakwah dan guru agama perlu sentiasa menjalani kursus dan latihan berterusan agar mereka sentiasa bersedia menangani isu-isu semasa termasuk ajaran sesat. Maksudnya guru-guru pendakwah perlu berlatih ilmu meningkatkan ilmu pengetahuan berkaitan hadis dan Al-Quran supaya senang nanti pada masa depan kita dapat menangani isu-isu yang ajaran sesat ni lah. Maksud kalau ajaran sesat tu macam ramai yang percaya, kita boleh membangkang dengan ajaran yang betul lah. Maksudnya ajaran sesat kita boleh guru agama dan pendakwah boleh membuktikan bahawa ajaran tersebut adalah ajaran sesat. Dekat sini saya diharapkan masyarakat dan negara ini akan terus maju bersama Islam sebenar-benarnya. Okay, so semua boleh stand by phone. Kita nak masuk quiz. So, Sekejap. banyak pun. Quiz ni sikit je dia. Sekejap komentar. Okey, kita nak buat quiz dulu, kita buat soal jawab dulu. Soalan jawab. Apa ni soalan jawab dulu? Boleh mana-mana pun. Dia apa soalan jawab? Okey, sahabat-sahabat yang lain, nanti kita buat dulu sesi soal jawab, and then kita akan buat quiz.
Kemudian saya akan buat penambahan info berkenaan dengan Al-Akam ni. Okey, insyaAllah. Okey, so kita buka dulu sesi Q&A. Ada kawan lain? Ada apa-apa? Saya minta untuk buka webcam pun tak ada yang buka webcam. Nampak pembentang je ni. Boleh tak buka webcam? Kawan-kawan yang lain boleh buka webcam tak? Dia minta untuk buka webcam masing-masing. Pelajar siswi semua. Zul. Sayyidah. Semua buka. Buka webcam. Auni. Fatin. Mana? Okay, kita buka sesi Q&A. Okay, silakan. Siapa nak tanya soalan berkaitan dengan gerakan Al-Akam ni. Okay, siapa nak tanyakan soalan? Boleh? Silakan. Saya tanya dulu boleh? Saya tanya dulu lepas ni kawan-kawan lain. Okey. So tadi pembentang sebut salah satu yang dibawa, salah satu fahaman yang dibawa oleh Al-Akam ni adalah apa tadi disebut sebagai apa? Aurat Muhammadiyah Betul. Itu betul. kitab dia. Okey. So cuba tahu tak apa yang ada dalam fahaman tu? Ataupun apa yang dibawa yang dikatakan sebenarnya aurat Muhammadiyah ni sebenarnya salah dari sudut Islam. Okey, macam saya cakap tadi, kenapa kitab Muhammadiyah ni salah? Dia sebenarnya dia macam Al-Akam juga, tapi dia dibuat sebagai kitab, so siapa-siapa yang nak belajar tentang gerakan ni boleh buka kitab tu. So apa yang dikatakan dia salah di sudut syariat Islamiah? Apa yang salah tu? Secara umumnya mungkin okey. Kitab Muhammadiyah ni dia mungkin daripada segi fiqh dari segi fiqh lah selalunya. Contohnya macam daripada segi cara dia mengamalkan mengamalkan ibadah. Itu antara salah satu contohnya, di mana kitab ni mungkin ada kesalahfahaman dalam kitab tu. Contohlah, kita membuat, contohlah, ini hanya sekadar contoh. Contoh, kalau kita solat 3 rakaat untuk maghrib lah. Tapi macam dalam kitab ni pula cakap boleh pendekkan lah. Boleh jadi tak semayang pun tak apalah. Itu adalah contohnya lah. So, yang penting dalam seharian tu cukup 5 waktu. Itu je. Itu antara salah satu contohnya lah. Dan apa lagi ya? Tadi Anda sebut pasal solat tadi tu kan? You tahu tak, pernah dengar kan yang kata ada gerakan yang mengatakan bahawasanya solat guna niat je. Maksudnya dia niat solat, maka dia dah solat dah. Tu siapa tu? Fahaman mana tu? Tadi pakai niat. Tapi solat pakai niat je. Dia tak ada rukun kauli, dia tak ada rukun fi'li. Dia cuma niat je. Ya, dia salah. Kalau kawan-kawan lain tahu, boleh mention, boleh sebutkan gerakan mana katakan solat tu hanya berpandukan kepada niat sahaja. Maksudnya kita tak solat lagi. Betul kau dah solat ke? Tadi aku dah niat dah. Aku dah niat solat zuhur dah. So maksudnya dah terlaksana lah. Okey, fahaman mana dia bawa macam tu? Orang makrifah. Apa dia? Orang makrifah. Apa golongan makrifah? Siapa tu? Zul. Zul. Okey, Zul. Apa Zul sebut lagi sekali? Orang makrifah. Dia macam mana? Okey, golongan ni dia memang disahkan sebagai ajaran sesat ke macam mana? Saya tengah cari.
andai dah berlaku begitu kan, sementara cari tu kan, awak bayangkan kalau dikatakan solat tu hanya kepada niat saja. Jadi dia kata sebab kalau pakai pergerakan, pakai perbuatan susah kan, ambil masa dan sebagainya. So kata niat pun dah memadai. Okey, cuba kita bayangkan Kalau balik dekat, atau apa dia? kalau dekat sini dia cakap kumpulan itu digelar sebagai ajaran angkel. Kononnya sebagai jalan pintas untuk menjadi oleh Allah. Okey. Itu betul juga. Betul juga. Katakan tadi golongan yang mempercayai bahawasanya hanya bergantung kepada niat. Jadi mungkin juga ada yang salah tafsir. Dia kata innamal a'malu biniat. Dia setiap amalan tu mesti berpandukan kepada niat. Kan? Semua bergantung kepada niat. Jadi bagi kita kalau solat pun niat pun dah cukup. Tapi dalam Islam sendiri, dalam kita punya hadis Nabi SAW maupun sunnah Nabi Muhammad SAW, sebab kita yakin, kita beriman kepada Allah dan juga dengan Rasulullah SAW. So dengan Allah dan dalil, banyak dalil dalam Al-Quran yang kata aqimus solat wa atuz zakah. Fi'il amal tu kan fi'il yang ayat perintah. Dia kata ayat begitu maksudnya wajib untuk kita tunaikan solat. Okey, tetapi dalam Al-Quran memang tak dijelaskan bagaimana kita solat. Dia tak disebut bagaimana kita nak sujud. Dia tak disebut bagaimana kita nak duduk tahiyat awal dan sebagainya. Jadi kita bergantung pula kepada sunnah tadi. Kita sebabnya kita sumber wahyu dia, kita punya sumber utama. Kita dua, sumber utama kita adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kalau Al-Quran dijelaskan tentang wajibnya solat, maka kesinambungannya adalah daripada sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW, dijelaskan bagaimana Nabi solat. Bagaimana rukun kauli dan rukun fi'li yang Nabi buat. Jadi kat situ sebenarnya perkaitan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Dua-dua kita guna pakai, bukan kena, wajib kita guna pakai. Jadi kalau golongan yang mengatakan solat tu hanya berpandukan kepada niat semata-mata, maka salah. Confirm lah salah. Sebab dalam Al-Quran jelas begini kan, As-Sunnah dah jelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW solat. Nabi tak solat hanya niat, lepas tu dah tak buat apa-apa. Nabi dia niat salah satu daripada rukun solat. So ada 13 rukun dalam solat. Termasuk rukun kauli dan juga fi'li terkandung dalam tu. Jadi kalau golongan yang mengatakan solat hanya kepada niat, dah nampak dah. Memang itulah batil. Memang jalan yang salah. Okey? Ini awak kena faham ini. Apa-apa masalah, apa-apa perbuatan, apa-apa yang berlaku kat muka bumi ini adalah bergantung kepada wahyu kita. Wahyu utama kita adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey? Saya kena faham ini ya, sedikit lah. Itu soalan seperti saja tadi lah. Okey, satu lagi tadi saya tanyakan berkenaan dengan awat Muhammadiyah. Okey, maksud buku ni, fahaman ini salah satunya dia punya kepercayaan. Dia kata apa? Pengasas bagi awat Muhammadiyah ni adalah akan dibangkitkan ketika nak berlaku kiamat nanti, iaitu menggantikan Imam Mahdi. Ini salah satu fahaman yang dibawa oleh awat Muhammadiyah. So memang nampak sasar lah salah. Kan sasar lah batin, sasar lah tak betul. Fatwa yang dikeluarkan tu. Okey. Jadi ini kena sama-sama ambil perhatian ya. Takut ada ketidak salah faham kat sini. Okey baik. Jadi kita buka soalan kepada kawan-kawan. Saya dah tanya dah soalan. Okey, siapa nak tanyakan soalan? Silakan. Cuba Zul bagi satu soalan Zul. Saya ada soalan. Zulaika. Okey bagus. Okey Zulaika. Zulaika ke tu? Saya Fatin. Oh Fatin. Okey Fatin. Okey Fatin silakan. Tapi saya ada soalan. Berapa soalan tu? Dua? Dua. Okey, dua soalan Okey, pembentang dengar Okay, silakan Fatin. Satu dulu. Fatin betul. Satu dulu. Okey. Satu dua ni. Dia kata dua soalan tapi satu-satu katanya. Boleh. Kenapa yang macam pengikut ataupun yang menubuhkan, yang menyebarkan tentang Al-Arkam ni kebanyakannya golongan yang berpendidikan tinggi? Okey. Golongan Kenapa? profesional. Belakang agama yang tinggi dah. Contohnya Okey, macam mana macam mana tadi soalan tadi lupa tak ingat. Kenapa Short memory sorry. golongan yang menyebarkan Al-Arkam ni ialah golongan yang berpendidikan tinggi. Kenapa orang Dia yang bukan setakat berpendidikan tinggi, dia punya kerjaya pun bagus-bagus. Pengikut Al-Arkam ni kerjaya bagus-bagus. Pensyarah, cikgu
doktor. Okey, so kenapa? Awak. Kalau Okay. Pak kata Fatin, awak. Macam okay, Awak. secara nak senang faham dia dah brainwash. Faham tak brainwash? Contohlah, walaupun dia, contohlah kita dah berpengajian tinggi, kita dah tahu apa ni setakat macam apa engineering, apa biomedical ni, celah gigi lah. Okey, itu contoh. Tapi okey, itu contoh. Okey, sampaikan satu tahap tu bab agama dia dah less. Faham tak? Maksudnya dia lebihkan kepada pelajaran, lebihkan kepada career dia. Akidah dia dah gugur. So kita boleh nampak ke situ akidah dia dah macam makin lama makin menurun. So bila contohlah ada follower daripada Al-Arkam ni, okay, dia cuba menghasut ataupun cuba menyebarkan kefahaman dia, cuba menyebarkan agama dia sendiri. So secara automatiknya dia pun macam saya sebabnya bila orang pendidikan tinggi ni dia just fokus pada career dia saja. Dia akan fokus macam kebanyakannya macam tu lah, tak semua macam tu kan. So kebanyakannya macam tu. So bila dia dah fokus satu career dia, di mana dia fokuskan dekat dunia je, dia tak fikir pasal agama lah, tak payah kan. So sampai ke tahap macam tu, dia pun macam orang cakap macam nak jaga hati ataupun nak respect lah pasal agama sendiri kan. So dia pun macam okay, patut follow ni, kena follow. Sampai ke satu tahap tu dia dah dia dah terikut. So dari situlah terjadinya orang-orang yang pendidikan tinggi ni dia follow Al-Akram. Itu antara salah satu contohnya lah. So ada apa-apa lagi soalan? Okey, menjawab soalan ke tadi tu, Fatin? Adakah menjawab soalan? Depa menjawab soalan ke? Ya, menjawab. Okay. Mungkin sesuatu juga fahaman yang dibawa ataupun ajaran yang dibawa tu macam menaik perhatian. Contoh macam tadi Anas cakap tadi kan. Mungkin dia sebut poligami tadi kan. Ada juga kalau macam contoh macam golongan Syiah pula dia bawa berkaitan dengan nikah secara nikah kontrak pun itu pun satu juga. Yang kata nikah tu melalui hubungan persetubuhan tu pun dikatakan sebagai nikah. Jadi mungkin ambil pendekatan mudah. Dia kata macam best je kan fahaman yang dibawa ni. So fahaman yang mereka bawa ni memang nak menaik perhatian lah. Dia nak minat, bukan perhatian, nak menaik minat masyarakat sekeliling. So dia bagilah benda-benda yang macam semua orang suka. So dia anggap mudah kat situ. Jadi ni kena berhati-hati ya. Apa tu, niat tidak menghalalkan cara satu lagi jangan ambil terlalu mudah. Nanti kita mudah kat dunia tapi kat akhirat nanti kita susah. Na'udzubillah. Okey, tadi rasa 2 soalan kot Fatin. Kan, betul tak? Fatin? Ada soalan satu lagi? Okay, silakan. Kalau ada salah seorang daripada kita yang macam nampak termengikut ajaran tu, apa tindakan kita? Kawan-kawan. Tindakan kita sebagai rakan dia lah. Ya, betul. Okay. So macam kita ni sebagai kawan lah kan. Tapi kalau bukan kawan kita jauh dari okay, contoh dia aku. Okay. So kalau kata kita sebagai rakan, macam saya kata tadi lah, kalau kata tak rapat, dia tak kawan dia. Okay, contoh dia aku. Okay. Kalau kata sebagai kawan yang rapat, ialah membimbing lah. Itu antara salah satunya lah, kita membimbing dia. Kita bimbing dia lah, kita ajar dia. Mungkin kita ajar dia kita cepat sedarkan dia, nasihatkan dia. Akan berkuasa dalam diri dia. So kita nasihatkan dia supaya dia dibimbing lah ke jalan yang lurus lah. Supaya kalau kita biarkan, kalau kita biarkan dia, nanti di akhirat pula kita akan disoal, kenapa kita tak tegur kawan ni, kenapa kau tak tegur kawan ni, kenapa. So basically, kita boleh bimbing dia lah. Tapi janganlah pergi ikut dia pula. Kita bimbing dia, kita tegur dia elok. Kan? Contohlah. Jangan isap rokok, jangan isap vape. Contoh. Okay? Contoh. Itu antara salah satu contohnya lah. Okay? Okay, Fatin? Fatin, okay? Jawab soalan Okey. Okay, baik.
Anas. Okey, mungkin juga benda yang bagi saya mudah lah. Salah satu yang kaedah yang mudah juga kita boleh, satu pertama tadi yang disebut oleh Anas tadi kan, pembentang kita kata mungkin dia sebut nasihat kan. So kita tak nasihat, kita akan disoal pula nanti kat akhirat nanti kan. Nasihat ya. Mungkin contoh lain juga, mungkin kita boleh take perhatian dia ya, ajak dia, contohlah awak nampak dah dia macam ke Al-Akam contohnya kan. Awak ajak dia pergi event-event yang melibatkan Islamic punya camp. Kat itu boleh juga sebab apa? Bagi dia sibuk dengan benda lain. Kan? Bagi dia sibuk dengan benda lain, aktiviti lain. Mungkin di situ dapat mengelakkan dia juga daripada terjebak dengan Al-Akam ni. Okey, baik. Kita pergi soalan terakhir kot daripada kawan lain. Tadi Fatin. Fatin ada 2 soalan. Azhar, saya nak tanya. Siapa tu? Arifah. Okey, silakan. Saya nak tanya. Okey. Silakan. Sila ni. Kan dah dikatakan ajaran Al-Arkam tu kan sesat kan? Tapi kenapa nak ikut dan terpengaruh? Kenapa? Kenapa orang ramai terpengaruh lagi? Okey. Silakan pembentang. Maksudnya kenapa masih lagi ramai orang terpengaruh? Ya, walaupun orang dah tahu. Okey, ini sebab ini hanyalah sekadar orang cakap. Okey, senang faham lah. Mungkin hati dia dah terkunci lah. Macam kita buat maksiat, hati kita dah terkunci. Sampaikan bila kita nasihat orang tu, dia dah tak boleh nak ditegur. Maksudnya hati dia tu memang dah keras. Maksudnya bila kita tegur pun buat tak tahu. Orang cakap benda tu tak elok, buat lagi. Itu contohnya lah. So bila kita dah terlalu obses, bila kita dah terlalu fanatik dengan sesebuah ajaran ni, dia akan menyebabkan tambah pula benda tu sesat, kita akan jadi macam terikut-ikut. Sampaikan satu tahap tu kita dah tak boleh accept benda yang benar. So macam saya cakap tadi lah, bila kita tegur pun dia macam tak boleh terima, susah nak terima. So itu antara salah satu sebabnya lah, hati dia dah mula mati. Okey. Mungkin ada pandangan daripada sahabat lain, daripada ahli kumpulan lain? Ahli kumpulan yang ni, Anas. Ada pandangan daripada lain, Hardi ke? Asfar yang tulis tadi, tapi dia malu. Siapa? Asfar. Asfar. Apa dengan Asfar? Betul. Pas Roblox. Okey, Pak. Cakap. Mesti ada sama-sama. Ramai terpengaruh masih lagi terpengaruh. Ya. Yang kita boleh ambil contoh pada masa sekarang contoh yang baru-baru ni, kerajaan mengharamkan game Roblox, salah satunya. Tapi kenapa ramai lagi masih main permainan tersebut? Walaupun diorang tahu game tu support Israel. Kenapa ramai lagi? Sebab diorang dah terlampau terpengaruh dengan game tersebut, yang menyebabkan diorang macam tak boleh berpisah dengan game tersebut. Maksudnya diorang macam sayang lah nak tinggalkan game tersebut. Begitu lah. Macam sama juga macam yang start ni ajaran start ni, diorang dah terlampau sayang ataupun nak sum dengan ajaran tersebut, dan walaupun diorang tahu tu ajaran sesat, tapi diorang sayang untuk tinggalkan. Jadi diorang pilih untuk tidak meninggalkan ajaran sesat tersebut. Seperti itulah. Okey, Raji. Sekudus. Jangan lain Wahabi. Raji cakap. Salah. Apa benda pula? Dah habis. Tak ada pandangan lain, tak ada. Okey, Anas dengan Asfar dah cakap. Okey. Mungkin sebagai pelajar, okey, ni Rabi dengan siapa seorang lagi? Amihan kan? Okey. Apa sebagai pelajar Muslim
Macam mana pula pendekatan awak? Mungkin sama ada dari sudut pelajar ataupun dari sudut aspek government, kerajaan kita. Apa pendekatan yang boleh kita ambil untuk kita mencantas atau membantasnya gerakan Al-Akram ni? Ataupun ada yang sesat yang lain jugalah. Maksudnya Ustazah cara ni Ustazah, cara Pencegahan. untuk kita mencegah daripada ni ya. Ya. Kalau saya lah kan, saya punya saya lebih mendekatkan diri saya dengan solat, lepas tu membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran tu kan yang orang cakap hadis-hadis semua yang dah orang cakap dikumpul oleh Rasulullah kan Ustazah kan. So saya akan lebih prefer untuk membaca Al-Quran tu setiap malam, setiap hari. Dan cuma satu je. Rabi, maksud semua untuk semua. Kita baca Al-Quran tu bagus dah ya. Kita baca ayat Al-Quran contohnya baca Al-Mulk contohnya setiap malam kan. Bagus dah. Cuma tambahkan lagi dengan terjemahan tu. Kita faham dengan terjemahan tu. Ya. Kalau lagi bagus lagi tambahkan lagi. Sebab kita ni kena tahsin ibadah kita kan. Tahsin tu maksudnya memperbaiki ibadah kita kan. Saya sebut itu kan. Memperbaiki ibadah kita. Contoh kita dah baca Al-Quran dah. Setiap malam dah baca Al-Quran. Kita upkan level, kita baca terjemahan. Dah habis dah baca terjemahan juga. Dah buat dah. Upkan lagi level, tadabbur balik. Tadabbur ayat tersebut. Jadi bukan setakat kita baca, bukan setakat kita hafal, tapi kita baca terjemahan, malah tambahkan lagi level tu, kita tadabbur ayat Al-Quran. Itu lagi bagus kat situ. Ya, insya-Allah. Ya, ni peringatan bersama lah termasuk saya. Kadang kita duduk mengaji je kan. Ngaji je betul. Sadaqallahul azim, tutup Al-Quran kan. Tapi terjemahan tak baca. So kita hanya baca, dapat pahala baca, tapi kita tak faham pun apa yang dimaksudkan dalam ayat-ayat kalam Allah tu. Itulah kita tahsin kita punya ibadah kita. Okey, mungkin pandangan daripada Amifan. Ada pandangan tak? Bagi Ada? Ya. Bagi apa tadi? Pencegahan. Ni apa Pencegahan cara ada. kau untuk mencegah daripada seperti ini? Macam lah. Ini kebuat. Ini cara buat. Cara-cara dia macam ni. Okay, go ahead. Tadi. Ni. Tak ada. Ada ke tak ada tu? Kalau gaya pelajar kan. Boleh? Dia nak ada pelajar daripada government. Sebagai pelajar, sebagai government. Jadi kalau sebagai pelajar ni sama macam cakap kan. Teruskan. Okey. Sebagai pelajar, kita kena bergaul dengan kawan betul lah. Jangan kawan tu jangan ada yang sesat lah. Mana kata bijak jadi kawan lah. Bijak dalam berkawan Betul lah, macam selalu ajak kita buat benda baik. Macam dia cakap ni, solat, Quran, tuan-tuan. Kalau kita nampak kawan tu macam tak betul, kawan dia tak betul kan, macam tak boleh lah. Kita perlu jauhkan lah. Tak boleh kita tegur dia. Dah dia Itulah. Okey, baik. Okey, betul dalam macam you all usia-usia macam you all ni lebih banyak masa dengan kawan kan. Jadi cuba cari contoh tak pergi jauh ni, kawan sebilik ataupun kawan sehostel ya, cari kawan yang boleh ajak awak pergi solat berjemaah kat musola. Pilih kawan yang ajak kita kepada kebaikan. Tapi nampak kawan tu dah ajak kita benda yang dah negatif kan. Kita cubalah jauhkan diri kita daripada dia. Bukan jauhkan setakat jauhkan dan tak buat apa. Jauhkan diri daripada dia berkawan, tapi dalam masa sama kita nasihat dia juga. Jangan lupa nak nasihat dia. Nanti sama-sama pula bergelumang dengan maksiat kan atau berdosa kan. Jadi kita nasihat tu jangan dilupakan. Okey? Okey, baik. Okey, so saya rasa cukup untuk sesi soal jawab. Ada soalan ya? Adakah ada cadangan daripada kalau government patut buat apa? Ada cadangan? Cadangan lah kan. Ni bukan government kan. Ada cadangan kan? Tak ada. Apa Jad? Kau nak cakap apa tadi Jad? Kau dah banyak juga cakap. Syed dia banyak idea sangat. Nanti dia malu nak luahkan.
Banyak idea. Keluarkan. Cakap ada. Jangan Ada. malu. Dia ada Ustazah tapi dia malu-malu. Allah. Ni nak dapat markah tak perlu malu-malu. Kan? Markah je. Ada ke tak? Kalau tak ada, saya pergi pada seterusnya ada. Ustazah. Okey. Ya, soalan. Soalan ke tu? Ada Saya nak tanya. Soalan terakhir lah, soalan terakhir. Sebab saya nak buat kesimpulan, lepas tu kita nak buat hafazan ya. Okey, soalan terakhir. Okey. Tanya. Ustazah, Ya. Kalau Ustazah, okey. dah tegur Pembentang. Tanya. Tak apa, tak awak tanya je. Awak tanya je. Nanti pembentang je akan jawabkan. InsyaAllah. kalau kita dah tegur kawan kita tu tapi dia tak nak dengar, kita buat apa? Biar je. Ya, tak tegur tak nak dengar maksudnya. Dia tak ikut lah. Dia tak ikut. Dia tak berubah lah. Kita Terakhir dengar ni. aku dengar, Masya Allah. Kita sebagai kawan, kita pun tak boleh putus asa bila nak tegur seorang kawan kita tu. Kita macam dia tu memang dah memang nampak muka dia dekat neraka kan. Tapi kita ni tak boleh nak putus asa untuk tegur dia. Maksudnya kita kena tegur dia lagi. Betul. Macam tu lah. Contohnya jangan sabit. Macam tu lah. Tapi Lagi. contoh Lagi dulu. Ah, Okey, contohnya macam lepas tu kalau kita dah tegur dia menyampah tak nak kawan kita dah, macam ni. Dah putus silaturahmi. ini mengisahkan hidup awak ke sebenarnya? Keseluruhan ke? Kalau rasa Dia tak melibatkan siapa-siapa. Kita tanya secara umum. Kalau nak keseluruhan secara contohlah kita tegur dia dah menyampah kan. So at least kita dah cuba tegur, kita dah cuba bimbing dia ke jalan yang benar. Tapi walaupun Kita dia dah dah at least kita dah lepas daripada tugasan. daripada tugasan kita, iaitu menegur sesama umat Islam. Itu Tugasan, tanggungjawab. 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 Okey. Okey, saya tambah sikit boleh? Saya tambah sikit persoalan Boleh, tadi. boleh. Benda ni bukannya berlaku di kalangan you all je. Di mana-mana pun. Sebenarnya di mana-mana pun kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Taala. Allah ni ujian namanya, macam you all nak exam kan, you all kena study. Jadi juga ni ujian yang Allah bagi pada kita. Ya, Allah nak menguji adakah kita boleh solve the problem. Adakah kita boleh menjalankan tanggungjawab kita ataupun kita berlepas tangan. Kan ada yang lepas tangan macam tadi lah kata alah aku pun tak baik, macam mana aku nak tegur dia. Dia pun lepas tangan. Ataupun ada yang ada pun juga aku dah tegur tapi dia tak nak ubah. Adalah. Jadi kat situ benda tu yang hakikat yang berlaku lah kehidupan kita, realiti kehidupan kita. So apa kita boleh buat? Salah satunya kelas pertama sekali you all tahu ya, kita ada 3 kaedah untuk berdakwah. Okay, so tadi awak dah kata saya dah tegur dah tapi dia tak berubah. Okay, so awak ambil pertama sekali adalah sebenarnya tindakan, iaitu perbuatan. So bagaimana awak nak tegur kawan awak tu? Contoh kawan awak itu adalah menganut ajaran sesat ke, ataupun kawan awak tu tak solat ke, kawan awak tu tadi isap vape ke, sebab benda tu berulang-ulang disebut oleh pembentang tadi. Okay, so awak dah tegur kat dia, awak dah tindakan awak dah buat. Contoh tindakan boleh buat. Mungkin awak bagi dia, contoh kalau tak solat, awak bagi dia hadiah telefon ke. Kalau dia tak solat, awak bagi dia tak tutup aurat, awak bagi tudung ataupun pakaian menutup aurat. Kalau yang isap vape tadi kan, mungkin awak boleh gantikan dia isap vape tu, awak bagi dia gula-gula ke. Kan? Awak bagi saya pernah join satu camp motivasi ni apa yang dibuat oleh seorang hamba Allah ni, dia seorang vapor yang tegar lah, smoker yang tegar. Okay, so apa yang dia buat, dia beli puting baby tu, dia gantikan bila dia isap vape tu, dia gantikan dia bagi kawan tu hadiah. Ni cuba kau isap benda ni, puting baby tu, yang botol susu tu kan, yang tu. Masuk kat situ, maksud tadi dakwah dia sudut tindakan. Okey, macam perempuan kata dia kawan tak solat, bagi dia hadiah yang pemakaian untuk aurat dan sebagainya. Okey, so itu pertama, dia sudut tindakan. Tak mampu, awak kata awak nasihat. Okey, awak dah nasihat dah. Nasihat dia tak ubah juga.
Apa dia? Apa dia? Tak, Ustaz teruskan sebab Isyad ada Okey. something nak cakap. Okey, kejap ya. Okey. So nasihat, awal dah nasihat dah. Dia tak berubah juga. Paling last sekali adalah dengan doa lah. Tapi itu dah selama-lama iman. Okey. Jadi itu yang kita boleh buat lah kawan-kawan sebegini. Yang penting jangan give up. Okey, jangan give up tegur kawan tu. Okey, tadi siapa sebut tadi? Nakibah sebut tadi kalau dia sampai dia tak kawan kalau dia putus kawan, jadi menyebabkan ukhuwah terputus. Okey. Ini ayat saya lah itu masing-masing punya ni lah. Bagi saya memang tak elok putus hubungan tapi biarlah orang membenci kita, jangan Allah benci kat kita. Jangan kita takut jangan takut manusia tak kawan kita, tapi jangan sampai Allah menjauhkan kita daripada dia. Jadi kita punya keimanan kita tu kuat kepada Allah. Jangan sebab manusia kita jadi down, sebab manusia kita jadi tak nak bertegur siapa. Jadi benda ni lah. Satu lagi golongan yang pihak yang ditegur atau pihak yang mengalami situasi macam ni, yang maksudnya dia tak solat, dia isap vape, golongan-golongan macam ni, jadi kita kena sedar. Kena sedar. Itu saya kata dia apa tak? Kuat sikit lah. Sama-sama dulu, saya tak ambil lagi. Sama-sama. Itu ikut pendekatan. Kalau benda tu rasa berhikmah, boleh. Kalau rasa tak berhikmah, kasar, tak boleh lah. So Allah Rasulullah pun tak, sebab kita nak buat suatu tindakan, kita nak cakap sesuatu, kita kena berhikmah kan. Jadi kalau awak kata tu benda yang agak drastik, kita kena slowkan sikit tindakan kita tu. Tapi slow tu bukan terus tinggalkan. Kita perlu ikut pada pendekatan yang berhikmah seperti Rasulullah SAW buat. Okay. So tadi saya kata tadi, kembali kepada tadi, yakinlah kalau kawan-kawan yang ataupun golongan pihak yang pesalah lah maksudnya, yang tak solat ni ataupun yang isap vape ni tadi kan, yang buat maksiat dan sebagainya, ingatlah bahawasanya umur kita ni tak panjang sebenarnya. Tanda-tanda kiamat dah banyak sangat. So kita cuba ada rasa satu rasa macam kerisauan, kebimbangan yang tinggi. Sebab apa? Kita takut kita tak sempat nak bertaubat. Kita takut kita tak sempat nak menggantikan atau nak qada solat kita, tak sempat nak qada, Allah ambil nyawa kita. Jatuh longkang ke, accident ke, na'udzubillah, kan? Tak sempat nak taubat. Jadi kat sini kalau siapa pasal kita semua bersalah, kita semua ni pernah buat dosa, saya pun pernah buat dosa, kita manusia biasa. Tapi kena ada rasa dalam hati kita, sempat tak kalau aku tak buat perubahan sekarang, sempat tak aku nak bertaubat. Kena ada rasa macam tu. Jadi kat situlah sebenarnya satu lagi, ingat mati kena ingat, setiap saat kena ingat mati. Sebab nyawa kita bila masa saja boleh diambil oleh Allah SWT. Okey, yang inilah. Ni bagi side yang pihak yang macam kita lah, kita semua buat dosa kan. Jadi kena ada perasaan sebegitu, insya-Allah. Dan ingat bahawasanya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sentiasa buka pintu taubat kepada hamba-hambanya, untuk hamba-hambanya. Yakin yang tu. Okey, boleh ya? Tadi okey, Amir ada cakap kan sebelum saya nak bagi sebelum tu Isyad nak cakap. ya, siapa tu? Dia nak cakap something tadi. Apa tu? Silakan. Dia kan, kalau kita cakap apa ni, kan apa dia soalan tadi? Kalau apa ni, kita tegur kawan kita tapi dia tak nak dengar kan. Jadi kita boleh doakan dia diam-diam supaya dia berubah. Sebab doa ni adalah senjata yang kuat. Doa adalah senjata mukmin. Senjata mukmin. Walaupun dia tak nak dengar, tapi bila doakan, hati manusia ni dia boleh berubah pada bila masa dengan izin Allah. Contohnya? Betul, sambil doakan saya mimpi kan. Apa tu sekali? Apa tu? Saya doakan dia berhenti sabit kan. Salah kan. Ya. Doa yang baik. Kita jangan doa yang tak baik, kata ni memang ahli neraka jahanam ke apa kan. Jangan doa tak baik. Doa yang baik-baik kat dia. Jadi doa senjata mukmin. Ya, mungkin di kalangan kita contoh you all 19 satu kelas 20 pelajar. Mungkin daripada 20 pelajar ni ada satu pelajar yang Allah makbulkan doa dia. Doa yang dia untuk kawan dia berubah. Mana tahu kan? Kat situlah daripada doa sahabat tu lah dia berubah. So jangan lupa untuk doakan. Okey? InsyaAllah ya. Okey, boleh ya? Itu saja. Saya nak buat penutup.
Asal ada Ya. Syah nak apa cakap, tu? Syah. Saya nak cakap Bukanlah Syah. idea ni. Kadang-kadang tu doa lebih berkesan daripada kata-kata. Ya, katakan saya hari ini. Saya apa? Okey. Doa lebih berkesan daripada kata-kata. Betul? Okey. So berpegang macam tadi lah. Doa adalah senjata mukmin, manakala lidah adalah lebih tajam daripada pedang. Okey, pegang yang tu. Okey, boleh juga tu Doa tu lagi mungkin orang kata nanti aku cakap orang tu terasa hati kan. Okey, tapi kalau bab dakwah jangan fikir macam apa ni kena terpaksa. Memang dakwah kena paksa sebenarnya. Dia paksa tapi dalam berhikmah. Faham maksud saya? Kalau kata okey dia tak solat contohnya. Tak boleh paksa lah dia nanti dia dah besar tak payah paksa-paksa. Itu salah konsep tu. Kalau bab-bab yang kefarduan kena paksa. Okey, kena paksa sebab ni benda wajib. Contohnya menuntut aurat kan. Saya tak bersedia lagi nanti saya dah tua sikit saya pakailah tudung contohlah. Saya muda lagi saya nak menjalani kehidupan sebagai orang muda. Kan? Jadi itu sebenarnya konsep yang salah. Kata-kata nanti dia dah bersedia nak berubah. Sedangkan dakwah Islamiah ataupun hukum hakam tu dah ada daripada azali lagi. Kalau dia kata tunggu masa nak berubah, takut masa tu tak sempat je. Kan? Tak sempat nak berubah, nyawa dia ambil. Tak sempat nak berubah, kiamat. Kan? Jadi sebab tu lah jangan kata-kata tu kena perbetulkan juga. Tapi macam Sadiq tadi, Ishak sebut tadi bagus jugalah. Dia kata doa lagi berkesan daripada kata-kata. Boleh juga. Siapa yang nak berpegang kepada begitu boleh okey jugalah. Cuma kena ingat bahawasanya dakwah tu start pada tindakan dulu, perbuatan. Lepas tu yang kedua adalah percakapan lidah kita dan yang ketiga adalah selemah-lemah iman kita adalah doa tadi lah. Okey? Baik. Terima kasih pada ahli pembentang, kepada tadi yang bagi komentar tadi kan, dan juga yang bertanyakan soalan tadi. Terima kasih ucapkan. Saya buat sedikit kesimpulan penutup sebelum kita buat untuk hafazan. Okey, penutup daripada tajuk tadi Gerakan Al-Akram tadi. Awak kena tahulah apa fahaman yang dibawa oleh Gerakan Al-Akram yang di mana telah dimaktub ataupun telah disabitkan bahawasanya ia adalah ajaran sesat. Okey, oleh Majlis Agama Islam Selangor pada tahun 2014. 2014 dah dikatakan sesat sampai ke kini lah. Jadi kata bila dah fatwa dah katakan sesat memang sesat lah. Melainkan ada fatwa lain yang menafikan. Okey, so tapi setakat ni memang itulah katakan adalah ajaran sesat sebab ada ajaran yang di bawahnya tu bercanggah dengan Islam, ajaran syariat Islamiah. Okey, jadi dan satu saya kongsi sikit satu je saya sebut. Okey, iaitu berkenaan dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ni terjemahan, saya baca terjemahannya. Dalam surah Al-An'am ayat 153, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang betul, jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu mengikut pada jalanku dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan yang lain iaitu jalan-jalan yang batil. Dalam Al-Quran dijelaskan jalan yang betul tu adalah agama Islam. Di mana inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang betul di sisiku adalah agama Islam. Jadi selain daripada tu yang bercanggah dengan Islam maka ia dikatakan sebagai ajaran yang batil, ajaran yang salah, agama yang salah. Sebab ini dalil nakli saya sebut tadi kan kat you all tadi, kita kena wajib berpegang dengan dalil utama kita iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. So apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, apa yang dinyatakan dalam As-Sunnah, maka wajib untuk kita patuh. Okey, baik. Itulah sedikit kesimpulan atau penutup yang saya dapat bagi pada you all untuk kelas kita pada hari ini. Jadi dalam masa setengah jam lagi sebab kelas kita ikut sampai pukul 1 sebab kita start tadi pukul 11. Quiz Ustazah. Apa dia? Quiz Ustazah. Oh, quiz. Ya Allah, Nabi Salam. Okey. So lepas quiz kita akan buat hafazan. Okey. So boleh kita ni yang tadi nak jumpa saya bolehlah on the way ke sini. So sambil tu boleh tengok quiz dekat handphone. Okey. Tak jawab kan Ustazah. Dia nak jawab tak apa. Yang nak buat hafazan boleh on the way ke perpustakaan sambil tengok handphone lah, maksudnya ada quiz tu dia nak jawab dalam guna handphone. Okey? Sebab saya akan berada di sini sampai pukul 1. InsyaAllah. Okey, silakan. Silakan. Kita untuk slot quiz. Ada hadiah ke? Ke tak ada? Saya saja je. Ada Ustazah. Ada. Di sponsor Azfa Enterprise. Wah, Masya Allah. Okey.
Bapa Haji yang satu. Pemenang nombor 1 je lah. Johan saja ke? Johan saja. Sebab soalan dia Johan tak banyak. saja. Okay, Johan saja. Sebab soalan dia kan kita orang dah bentang kan, mesti semua orang faham. So memang senang gila lah. Senang gila. Betul. Okay. Tu. Nakibah kata nak 1, 2, 3. 1, 2, 3 Pak. Semua lagi Pak. Boleh. Oh boleh ya? Masya Allah. Okay, berkongsi rezeki kan? Rahsia, hadiah rahsia. Baik, kalau semua 1 sampai 20. Tunggu ni. Anas, boleh Anas? Dah boleh ke? Sebab kita Kau share dalam grup kan? Tekan grup. ingat. Anas. Kau share kan? Oh, tak. Share. Oh, dalam grup. Grup kita. Ya, nak buat Fazan boleh datang sini ya. Boleh on the way ke sini. Sekejap saya. Cuba forward chat. Aspa Enterprise nak standby hadiah je. Mana link? Quiz. Semua tu nak. Nas. Oh, yang betul. Link. Yang baru baca. Okay. Cuba tekan link tu. Dapat kau bagi aku link. Dah ada link dekat WhatsApp kan? Baik. Kat WhatsApp. Ada tak? Ya, Koti. Ini main Aku jawab. Kau tak payahlah. Yang pembentang tak payah lah. Kau bentar nanti kantor ya. Bagi jawapan tak apa. Pemerintah boleh. tak boleh jawab. Yang jawab cuma kakak orang lain. Okey dah start dah. Tak apa, jangan risau. Okey. Dah start. Kau. Simpelnya. Betul. Aspa. Aspa pun jawab. Jawab tak? Cuba try jawab. Tak baca pun. Sikit je. Jadi saya masuk. Asal bertanya aku dah. Assalamualaikum telah mengusung berikan beliau semua yang satu murid Malaysia kan. Satu negara. Nombor 1 je. Ini Apa? Mengisap rokok dan vape. Tak makan nasi lemak. alright. Kau boleh jawab ni. Aku tak boleh nak foto. Nama saya tak dikira. Ambil je 2, 3 bulan. Alah Naim. Cheers. Bye. Saya dah kotor. Nombor 2 sampai 3. Lagi nombor 1. Okey. Nombor lagi. Siapa pemenangnya siapa? Siapa nombor 4? Siapa Dah semua dah habis jawab. Isyad. Kau tak payah jawab. Nancat. Naim nombor 1. Soal nombor 2. Siapa titik 3 tu? Titik 3 tu siapa? Titik 3 siapa? Titik 3 siapa? Aiman tengah jawab. Pak, ikut dia apa? Kau bilang Asma kata hadiah bernilai. Bernilai jugalah. Boleh lah bernilai jugalah. 100 ke atas. Saya bapang. Itu Icat yang bagi. Tanya siapa titik 3? Okey, pembentang, boleh nyatakan siapa pemenang nombor 1, 2, 3? Belum. Oh, boleh lagi. Okey. Apa Z tu? Oh, okey ada orang. Apa Z? Aku Azek. Man, kau Z man? Zul. Zul. buka mic lah. Tanya kau. Zul betul aku tu. Kau payahlah. Kau salah bocor. Anas. Off ke dulu mic Anas. Sorry ya. Kawan nak menjawab dengan penuh kekhusyukan. Okay. So, Ya, ada lagi 5 orang. Dengan dia. Ish.
Biar ketua yang ni. Ya, Okey. tidak diketahui. Biasa Kak punya line slow kak. Suara kak lag. Kak Man. Siapa yang kak tu? Apa kak? So, you then. Okey, bagi tahu Ada aku rasa semua fish. Hai. Aku rasa lah. Cakap dulu yang tadi. Apa? Nas, cakap yang tadi. Tunjuk lah. Tunjuk lah. Korang jawab balik ke apa? Janganlah jawab balik. Jadi kau jawab balik. Sama ke? Tentang tahu. Okey. Mentang-mentang. So, setelah tunggu menunggu, setelah tunggu menunggu. Okey, Ya, ada pemenang pemenang dia siapa? So, pemenang Nombor dia, satu. nama dia dekat nombor 1. Nama dia Zack. Siapa Zack tu? Zulaika ke? Zulaika ke? Kenapa? Diketahui ke ni? saya. Saya Alright, Zulaika. Okey. Ni tak Tahniah. jawab balik tak jawab balik ni tak ada yang jawab balik kan? Okey, Ni nombor betul 2. nak claim macam. Tak apa, tak sempat dah ni. Nombor 2. Tak jawab balik. Nombor 2 yang ni. Nombor 2 siapa? So, Auni. nombor 2 Auni. Tiga nak. Nombor 3 Syed tak kira. Nombor 3 Naim. So nanti Naim. boleh claim hadiah. Isi orang Okey, tahniah. Okey, tahniah kepada pemenang. Okey, alhamdulillah. Dia kena isi orang. Okey, jadi sesi itu saja untuk kita punya sesi kelas pada hari ini. Saya akan apa yang disampaikan oleh pembentang dan juga soalan yang dijawab tadi memberi kesan kepada kita, ya, dan juga ambil pendekatan untuk mencegah, ya, dan juga jangan lupa jangan berputus asa dalam menyampaikan dakwah Islamiah. Okey, insya-Allah ya. Jangan berputus asa untuk menyampaikan dakwah Islamiah. Sesungguhnya apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah menilai kita punya usaha, okey, kita punya ikhtiar, ya, bukan daripada hasilnya. Okey. Jadi insya-Allah satu lagi pegang kepada apa yang saya sebut tadi, agama yang benar di sisi Allah, iaitu adalah agama Islam. Okey. So saya rasa itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi next week. Jadi untuk yang hafazan sila jumpa saya. Okey, yang 4 pelajar, 5. Saya nak jumpa saya juga hari ni. Okey, Azfar, Haziq, Amihan, Put, Sayyidah dan juga siapa semua lagi tadi? Saya nampak dia. Tu je. 4 je. 4 tadi. 4. 2 lelaki, 2 perempuan. Okey. Tapi yang lain-lain kalau siapa nak datang hafazan boleh je. Boleh je kalau nak habiskan hafazan ke ataupun nak sambung hafazan boleh. Saya berada di sini sampai pukul 1 insya-Allah. Okey. So saya rasa itu saja untuk kita pada hari ini insya-Allah, wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.